Sepatutnya dia rasa malu lah. Dia tak ada orang kata local standby. Satu, Datuk Hamzah sudah tidak lagi menjadi ahli bersatu dan tidak juga menjadi ahli Perikatan Nasional ataupun PAS. Dan apabila tindakan dah diambil untuk dia pecat, maka dia sebenarnya tidak ada hak untuk duduk di situ. Kalau di negara lain tu orang tu dah keluar dah. Moral orang kata obligation, since you are no more a member, you have to go. Tapi dia tak lagi. Itu sebab. Keduanya, bila dah buat begitu, dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang terakhir itu, saya pengusikan mesyuarat. Jadi dalam tu kita bincang soal jawatan Ketua Pembangkang. Dan saya pun dah beritahu, dan saya ahli majlis pun tahu, bahawa Datuk Hamzah tidak layak duduk di situ lagi, pasal dia bukan ahli. Dan tempat tu harus dikosongkan dan diisi oleh wakil ahli parlimen daripada PAS. Itu keputusan. Dan dipersetujukan. Cuma waktu itu Tan Sri Haji Hadi mengatakan kita nak ambil masa sikit nak bincang dia sama dia lah. Pasal kami tak tuntut. Bersatu tak tuntut nak duduk sebagai Ketua Pembangkang masa zaman Hamzah tu, pasal kita calonkan dia. Dah dia tak ada lagi dekat situ, bukan ahli, maka kita cadangkan PAS. Pasal PAS parti yang punya terbanyak kursi. Itu dah dipersetujukan. Jadi maknanya kita serahkan pada PAS untuk dia buat keputusan segera. Prosesnya ialah bila PAS buat keputusan, sepatutnya dah buatlah pun. Menamakan kata A lah ahli parlimen dia. Dia akan jadi Ketua Pembangkang. Maka PAS boleh tulis surat tu DP Susagong kepada Parlimen, Speaker, memaklumkan pada Speaker bahawa ini calon kita yang patut diambil untuk mengisi tempat Datuk Hamzah. Yang ini belum berlaku. Saya nak minta pertimbangan melalui media ni supaya pimpinan PAS buat keputusan segera. Kalau tidak, dia menjejaskan imej Perikatan Nasional. Ataupun Datuk Seri Hamzah sendiri perlu letak jawatan. Ya, itu satu. Sepatutnya dia rasa malu lah. Dia tak ada orang kata local standby. Keabsahan tu boleh dipersoalkan. Jadi kalau tak ada keabsahan, tak ada local standby, tak boleh duduk situ lagi. Tak sah lah duduk kat situ. Tapi pasal ada yang menyatakan, Speaker kata setakat ini Hamzah adalah Ketua Pembangkang. Memanglah kalau tak ada nama baru dia naik, dia duduk kat situ lah. Tapi keduanya, kalau dia sedar bahawa dia tidak berhak duduk kat situ, harus diletak jawatan, berhenti kosongkan kursi. Beritahu pada Speaker, saya tidak jadi Ketua Pembangkang lagi. Kan? Jadi ini isu yang bagi saya seharusnya diselesaikan dalam tempoh yang paling segera. Kalau tidak, nanti akan timbul katalah Ketua Pembangkang masih Hamzah lagi. Dia dah keluar satu statement panjang lebar berkenaan RUU apa. Dia bukan ahli kita. Adakah semua kita dalam PN nak menerima itu sebagai kenyataan daripada Perikatan Nasional?